Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Aiman bin Saripah bernombor metrik D202311079008 akan menerangkan artikel 31 tuntutan-tuntutan. Artikel 31 tuntutan-tuntutan. Mari kita fahami artikel 31 dalam Undang-Undang Permainan Petang yang menyentuh tentang tuntutan dan bantahan dalam perlawanan. Bantahan atau protes hanya akan diterima jika dibuat melalui pengadil atau umpire. Sebarang bantahan selepas keputusan penuh diperoleh tidak akan dilayan. Setiap pasukan perlu menyemak dan memastikan syarat asas pasukan lawan dipatuhi seperti permit, kategori, pitch dan bola. Contohnya, bantahan yang dibuat selepas perlawanan tamat adalah tidak sah, manakala bantahan yang dibuat terus kepada umpire semasa permainan berjalan adalah sah. Kesimpulannya, artikel 31 menekankan keadilan dalam permainan. Bantahan mesti ikut saluran yang betul dan pasukan bertanggungjawab menyemak syarat pasukan lawan.